Hampa pernah tak kalau masuk dalam meeting ataupun kelas, tak kiralah diploma ke, degree ke, master ataupun PhD, bila bos ataupun lecturer tengah cakap dekat depan, panjang lebar, hampa nak salin nota tu tapi tak boleh nak catch up sebab terlalu banyak sangat information dan memang tak boleh nak salin nota tu. So, ni adalah Umivo, aku dah pakai dekat 10 hari dan yang paling best dia boleh transkrip audio unlimited selama setahun secara percuma. So, kalau hang baru nak cuba-cuba guna audio recorder yang ada AI function untuk transkrip audio recording, mungkin Umivo ni adalah pilihan yang terbaik untuk hampa. Kemudian cara nak guna dia mudah saja. Klik yang pertama adalah untuk wake up dia daripada standby mode dan klik yang kedua adalah untuk recording. Dan hang tak perlu risau sebab depan ni dia ada skrin. Dia akan tunjuk adakah dia tengah recording ataupun dia tengah saving ataupun hang tengah tukar kepada calling mode. Hampa tak perlu nak agak-agak, oh tengah record ke, ada saving ke. So benda ni semua hang boleh monitor dekat skrin yang telah disediakan. Memori Umivo ni 64GB bersamaan dengan 40 jam audio recording. Yang mana aku rasa kalau hampa pakai untuk meeting mungkin 8 jam maksimum, kalau kelas 4 jam. Aku rasa memori ni memang takkan penuh. Dan audio yang ditranskripkan tu dia akan dibahagikan kepada 3 pilihan. Yang mana yang pertama tu adalah transcription. Daripada audio dia akan keluarkan macam subtitle yang panjang. Dan yang kedua adalah summary. Dia macam buat sinopsis. Kalau hampa nak baca yang panjang, hampa boleh tengok dekat transcription. Nak tengok yang pendek, boleh tengok dekat summary. Dan last kali dia ada mind map. Dia bahagikan dalam beberapa part berdasarkan apa yang AI faham. Benda ni dia mudahkan kerja hampa dan kadang-kadang hampa jadi tak fokus kepada meeting tu. Itu pun bahaya juga. Kalau jenis macam aku, pergi kelas, lecturer suka tanya balik, kena berhati-hati. Takut kau tak alert, tak boleh nak jawab soalan.